Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita mulakan lagi sesi menghabiskan bateri. Nampaknya duri yang ni buah susulan, tapi dia dah membesar. Macam dia lagi besar daripada ni. Dia masalah dia tak center. Tapi yang ni dia 6 pangsa. Dia 6 pangsa. 6 pangsa. Tapi macam dia nak membesar daripada ni lah. Ni pun macam belah sini tak ada. Tapi ni 2, 4, 6. Oh, ini pun 6 pangsa. Yang ni pun 6 pangsa. Kalau dari segi besar kepala saya kan, saya tengok ini macam tak ada perubahan. Cuba tengok besar kepala saya macam mana. Yang ni macam biasa je, macam kepala saya lagi besar. Tapi yang ni dia buah susulan. Dia buah susulan pun dia nak bagi saingan lah. Dia nak bagi saingan. Walaupun yang ni buah susulan, tapi dia nak bagi saingan. Ni. Tapi masalah dia ni, dia sini tak ada. Dia kat belah sini ni, dia tak center sebab dia turun sini. Dia biasanya masalah pollination kan. Orang katalah dia masa pollination tu, masa bunga mekar tu kan, dia punya pendembungaan tu tak berapa cantik lah kan. Menyebabkan dia tak berapa bulat. Tapi sebenarnya dia tetap bulat. Dia tetap bulat ni. Tapi dia salah satu sebab dia cepat besar, yang ni tangkai dia satu je, ni 2 tangkai dia 2 kan. Dia cepatlah besar ni. Ramai masuk ni. Tuan-puan, banyak banyak durian di pasaran sekarang tapi sekadar saya tengok lah, duri hitam masih lagi ada kedai yang ada duri hitam kan. Tapi secara keseluruhannya macam duri hitam tu masih diperlukan lagi lah. Sekarang ni saya tengok Tupai King lah. Tupai King saya tengok dekat Kerubung semalam, Melaka semalam kan, dia buat live. Satu buah tu kan RM200. Satu buah. Mungkin buah tu 2 kg ke atas kan, 2 kg 3 kg kan. Tapi Tupai King satu buah tu RM200. Tapi dekat belah-belah yang banyak Tupai King tu mungkin harganya jauh lebih murah lah kan. Tapi kalau nak bandingkan dengan 2-3 tahun lepas, bila kemunculan Tupai King yang pertama kali? Bilakah? Wah, AI ni bagus menganalisis duri hitam yang sedang membesar. Tanya tentang cara membelah. Bukan AI awak kena betulkan bukan tanya tentang cara membelah. Saya nak belah buat apa kan? Tapi semalam saya dah belah satu duri hitam. Bukan saya punya lah, kedai punya. Semalam saya beli duri hitam 1 kg RM20 dekat Kerubung kan. Dekat Kerubung 1 kg RM20. Maknanya tuan-puan, dia dah boleh naik lah. Dulu macam minggu lepas, seingat saya 1 kg RM15. Dan ada yang jual duri hitam pun 1 kg RM10. Itu ikut grade lah ikut grade tuan-puan saya nak cakap tadi. Maknanya masih lagi pasaran memerlukan di sebalik lambakan durian yang banyak. Ada orang komen ke?
Minta maaf lah tuan-puan saya ni baru belajar TikTok. Secara keseluruhan lah saya tengok kan, dia yang ni dia cepat besar lah. Walaupun dia tak grade A ke apa kan, tak grade A lah kan. Sebab apa tak grade A? Sebab mungkin dia punya apa, dia tak center ni kan. Tapi dia cepat besar tuan-puan sebab dia satu tangkai ni kan. Saya dah tanya ChatGPT dah kan. Dia kata lagi 3 hari ke atas lah. 3 hari membawa ke 2 minggu kan. Untuk dia ni nampak ni. Ini lebah tuan-puan mana ada? Lebah ke kululut ke ni? Ni apa nama dia, lebah ke kululut? Lebah dan kululut ni suka pada duri hitam. Saya semalam buat pertama kalinya saya makan duri hitam kan. Rasanya manis lah tuan-puan. Walaupun saya tanam duri hitam kan. Saya tanam duri hitam pun sebab tak pernah makan duri hitam kan. Semalam saya beli kan, disebabkan nak menunggu lama sangat kan. Rasa macam tak sabar kan. Dia itulah simptom-simptom orang yang tanam durian ni. Macam tu lah tuan-puan kan. Kalau orang yang tak tanam durian mungkin dia tak ni kan, tak ada rasa apa, tak ada rasa untuk tak sabar kan. Saya rasa tak sabar, semalam saya beli tapi harga sudah naik sikit lah tuan-puan harga sudah naik sikit. Yang ni pun satu, dia dah jauh. Aduh lebah ni kat telinga saya. Bahaya lebah kat telinga. Dia telah jauh meninggalkan kawan ni. Nampak ni, dia dah gemuk sikit ni. Dia dah nampak ni dia punya ni. Yang ni dia satu batch. Satu batch dengan yang tu. Tapi yang tu susulan. Dia mekar je lambat sikit, macam 2-3 minggu. Bukan lambat, dia susulan. Dia bunga susulan ni. Seingat saya. Yang ni sama dengan ni. Dua-dua pun satu tangkai 2 buah kan. Tapi yang ni lagi ketara dia punya pembahagian makanan dia. Pembahagian makanan dia kat sini kurang. Kat sini lebih. Saya sepatutnya ikat ni bagi ada ruang sikit kan. Tapi dia dah, saya ikat ni dia dah tertusuk dah kan. Maknanya akan datang mungkin saya lewatkan lagi ikat dan besarkan sikit ikat. Yang ni pun saya rasa tak kukuh ni kan. Tapi tali rafia ni dah lama. Dah mereput. Yang ni masih lagi ada dia punya tangkai je tuan-tuan. Yang tu pun ada juga. Tapi tangkai yang ni lah. Tangkai yang yang ni. Dia ciri-ciri duri hitam tu ada juga kan. Masih lagi ada tangkai tuan-puan Tapi dia yang ni pun dia punya tangkai ada, nampak je kan. Tapi dia dah tertanggal. Itu saya try tanggalkan je. Rupanya boleh tertanggal. Tapi yang ni masih lagi ada tangkai dia ni tuan-puan Ini dinamakan batang mancis tuan-puan. Dia wujud sejak dia mekar lagi. Bayangkan dia mekar tu dah berapa minggu, berapa bulan dah. Rasanya daripada mekar berapa bulan dah. Dia start kira jatuh ni. Dia start kira jatuh daripada mekar. Dia mekar, dia start pollination tu. Dia start pendebungaan kan. Dia start pendebungaan tu. Maka perkiraan untuk dia jatuh tu dikira kan. Saya tanya ChatGPT pun macam tu juga. Dia kata dia kira start daripada mekar tu. Dia tak start kira daripada bunga yang tunas bunga tu kan. Tunas bunga. Dan saya rasa macam nampak tunas bunga dekat pokok tu kan. Tu pun duri hitam juga. Tapi yang tu tak jadi sebab dia pertama kali berbuah. Hari tu dia buah besar-besar ni je. Besar-besar penumbuk je. Lepas tu dia gugur tuan-puan dia pertama kali. Yang ni dah second time. Second time tapi first time berbuah. Nampak ni tuan-puan. Dia punya ni batang mancis ni kan. Yang ni lah apa? Yang ni kan. Orang kata kalau perempuan ovari tuan-puan ovari dia punya telur kan. Kan bunga mekar kan, dia keluar dia punya tunas apa namanya kan, stem dia tu kan. Kat sini lah dia buat pendebungaan tuan-puan. Masih ada lagi walaupun saya rasa dah 3 bulan lah.
3 bulan lah, tapi dia masih ada lagi. Kalau saya cuik sikit nanti dia ni lah, dia gugur juga, dia akan mereput tuan-puan kan. Dekat kedai-kedai dia tak jarang jumpa macam ni, sebab kedai-kedai buah pun dah bergolek-golek kan. Yang ni tangkai batang mancis, dia ada banyak fasa tuan-puan. Durian ni banyak fasa, ada fasa mata ketam, ada fasa bola pingpong, ada fasa bola takraw, ada fasa bola futsal, ada fasa bola ni boleh lagi kecil sikit lah daripada bola biasa tu kan. Saya rasa lah ke sama saya dah macam bola dah. Saya rasa ni pun besar ni tuan. Saya tak tahu mana yang paling di antara 5 ni kan, mana yang paling besar. Ni kalau tak ada buah tepi ni lagi besar ni kan. Tapi saya harap saya boleh dapat satu buah yang 3 kg tuan-puan. Saya boleh dapat buah grade A tu. Kalau double A pun okey lah kan. Rasanya triple A tak dapat ni, sebab dia lagi seminggu 2. Dia akan gugur pada bulan Julai tuan-puan. Buah saya memang lambat. Saya memang kira saya risau juga hari tu kan. Orang lain dah berbunga, pokok saya belum berbunga lagi kan. Tapi pokok baru 5 tahun kan. Baru 5 tahun. Yang ni pun masih lagi ada dia punya batang mancis tuan-puan. Kalau kita tengok daripada jauh macam apa tuan-puan? Macam apa Ya, macam ekor pun macam apa? Marilah kita membaca komen tuan-puan. Marilah kita baca komen. Maaf lah, saya ni kat luar pakai lenset, tak nampak kalau ada orang komen kan. Mari ke bola rugby bos. Yo. Ada lagi ke yo. Biasanya orang komen lepas tu dia tulis, lepas tu apa ni kan. Saya tak baca komen. Dia keluar kan. Minta maaf lah tuan-puan. Betul tuan Yoyo bola rugby ada macam-macam. Istilah tu kita yang buat sendiri. Berdasar macam ada nampak macam mata telur ikan ke kan. Kita punya mata sendirilah kan, bukannya akademik punya ni lah, research ke apa tak tinggi-tinggi sangat. Jadi kita tengok macam bola rugby kita panggil je bola rugby. Kalau nampak macam ni kalau yang tak jadi tu kan, kaki ayam. Kalau masa berbunga tu tak jadi tu. Banyak ke bos? Kalau banyak nak datang beli? Tak banyak tuan, minta maaf tuan. Yang ni tak jual buah pertama kali tuan. Buah pertama kali tak banyak. Tuan beli musim depan lah tuan-puan. Tuan-puan beli musim depan lah. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita perlu membuat penjenamaan supaya kita boleh, mungkin orang ni tak suka, orang lain suka kan. Kita kena cari pasaran yang kita kena cari. Gunakan teknologi, gunakan kemudahan yang ada pada hari ini kan. Akan datanglah tuan Yoyo doakanlah semoga berjaya maknanya bila dah berbuah ni rasa macam happy lah. Happy. Akan datang semoga ada kejayaan yang dikecapian, sebab banyak rintangan yang perlu dihadapi untuk demi sebuah kejayaan. Sekarang pun bukanlah yang ni adalah kejayaan, tetapi kita perlu teruskan kehidupan kan. Kehidupan bergerak, dan kita tidak boleh mengenang kejayaan yang sedikit kan. Bukan kita tak bersyukur, tapi kita kena membuat sesuatu move on kan. Kita membuat sesuatu pergerakan dalam hidup. Yang musangking ni lama lagi lah. Dia punya dahan pun masih lagi ni, tapi dia memang lambat. Saya tak nak lambat. Seterusnya tuan-puan, ada apa-apa yang perlu saya baca kan. Pagi ni ramai yang free kan. Macam mana tuan-puan sudah membeli durian kan? Banyak durian di pasaran, lambakan. Saya walaupun banyak lambakan di pasaran, saya tak mampu beli kan tuan-puan. Tapi semalam saya terbeli juga kan. Sebab apa? Sebab craving kan. Daripada dah 5 tahun tanam duri hitam kan. Sekarang ni kita move on dengan atau piking.
tupai king tuan-puan tak tahulah semalam tu yang satu buah tu kat Melaka Kurubong tu ada orang beli ke tak kan. Harga terlalu tinggi kan. Tapi macam itulah harganya bila tak ada lambakan. Tak ada lambakan macam itulah. Duri hitam pun dulu macam tu kan. Duri hitam pun macam tu dulu. Mahal juga dulu. Pokok saja dah mahal kan. Kemudian tuan-puan, kita perlu move on lah. Sebab apa tuan-puan? Sebab mungkin apa yang membuatkan dia bernilai, mungkin segi pengorbanan, mungkin dari segi orang lain tak ada, kita ada. Mungkin je barang tu tak ada. Tapi satu kedai tu satu je buah tupai king. Mana mau, memang dia jual mahal tuan-puan kan. Satu kedai tu satu je tupai king je kan. Tapi sekarang pun ramai tanam tupai king tuan-puan. Ada ladang-ladang yang membuka tupai king dan akan banyak di pasaran. Tuan-puan boleh rasa tupai king kan. Rasa tupai king di pasaran mungkin macam ni jugalah. Kalau ada lambakan tupai king kan, mungkin 2-3 tahun lagi atau 5 tahun lagi kan. Itu pun kalau ramai yang tanam kan. Saya ada pengalaman juga tanam tupai king. Tapi saya rezeki dengan tupai king ni macam tak ada jodoh lah tuan-puan. Tapi saya tak akan berputus asa. Saya akan tanam lagi tupai king dan saya akan membuat cantuman dekat atas ni. Atas duri hitam ni adalah tupai king. Saya bukan dah buat belum buat lagi, tapi saya akan buat cantuman tuan-puan. Saya akan buat cantuman dekat atas ni supaya bawah duri hitam, atas tupai king. Dan saya tak perlu menunggu masa lama lah kan. Nak tanam daripada tapi dia punya sion tu saya kena beli juga lah tuan-puan maknanya pokok tupai king saya kena beli juga. Ataupun saya nak minta kat kawan. Ada kawan saya kat Muar tu, kalau saya boleh ambil dia punya sion ni kan, tak perlu saya beli pokok kan. Banyak lagi yang ruang yang boleh ditanam kan tuan-puan ni semua bekas-bekas yang saya tanam banyak mati tuan-puan bukan sebab saya tak pakar. Sebab apa tuan-puan? Saya salahkan orang lain jugalah. Bukan orang, saya salahkan kambing. Kambing tuan-puan. Ni akan ada kandang bau ni kambing. Kandang lama ni kat belakang. Kandang bau. Keluarga punya tuan-puan keluarga punya. Kita pun faham. Ni saya jalan penyelesaian saya letak bendala ni. Selesai masalah. Yang ni pun nak dapat penyelesaian ni masa makan tahun 2-3 tahun juga tuan-puan. Habis pokok saya dimakannya. Dirempuhnya. Tapi tuan-puan tak apa tuan-puan kita sedikit demi sedikit kita buat kita yang mampu. Kita kena kenang orang yang pencen kan. Yang pencen melabur duit hampir beratus ribu kan. Demi untuk pokok durian kan. Tapi masih lagi tak ada jodoh dengan durian kan. Diorang tak jadi lah. Saya percaya sebab ada juga di kita mengambil contoh. Saya bukan nak burukkan orang kan, tapi saya nak katakan fakta kan. Adalah YouTuber tu kan. YouTuber tu dia pun masih lagi belum mampu lagi untuk ni kan. Sebab sebelum ni dia tanam banyak, lepas tu dia tanam banyak, lepas tu tak jadi kan. Lepas tu dia pergi buat lain lah. Macam biasa buat lain kan. Macam peternakan ke apa kan. Tapi masih lagi dia tanam pokok kan durian Tapi adalah 1-2 pokok yang dia itu pun kurang cantik lah kan. Maknanya tuan-puan, ilmu tuan-puan, ilmu kita jangan kita hadkan kita untuk pembelajaran sepanjang hayat tuan-puan Ada apa yang komen tuan-puan? Kalau tuan-puan nak tengok beg kuning pun tengoklah beg kuning kan. Bang, penggunaan racun yang banyak untuk buah yang cantik, setuju tak? Faizul 31, Tuan Faizul 31, minta maaf saya baca lambat komen awak. Siapa yang komen tu sabar-sabarlah. Saya cakap ni pun tutup mata ni kan. Penggunaan racun yang banyak untuk buah yang cantik, setuju tak? Tak setuju Penggunaan racun yang banyak kena seimbang tuan-puan kena seimbang. Kita pun ni pun berkaitan dengan kimia pun kena seimbang dengan organik tuan-puan. Organik saja boleh ada orang buat. Macam dekat Indonesia ada seorang, saya tengok YouTuber kan. Dia buat organik sepenuhnya kan. Dia tak pakai kimia, dia pakai arang apa kan. Untuk pembuahan kan. Dia ada alternatif lah. Tapi tuan-puan, secara umumnya tuan-puan,
secara yang pandangan saya, perspektif saya tuan-puan kan, kita kena seimbang. Kimia pun kena seimbang, racun pun kena seimbang kan. Sebab apa tuan-puan, kalau terlebih racun tuan-puan, semut pun tak datang. Sebelum ni ada semut kan. Sebelum ni ada semut. Semut kalau ada semut tuan-puan, semut ada ke merosakkan durian tuan-puan? Semut hitam ke apa kan. Dia semut tu tak merosakkan isi durian. Dia just, kalau kita biar pun, kalau dekat hutan-hutan tebal pun, dah lama sikit dia akan hitam-hitam sini kan. Orang kata laluan semut kan, sarang semut ke apa kan, dalamnya tetap cantik tuan-puan. Ni semut tuan-puan, semut. Kalaulah pokok ni terlalu, tuan nampak tak semut ni? Mana semut tadi? Ni tengah berjalan ni. Ni tuan-puan. Dan banyak lagi kan. Kat bawah ni dah banyak semut kan. Semut ni bukan apa, dia punya ancaman lah kepada pokok durian kan. Tapi semut ni menandakan bahawa pokok durian ni boleh didiami. Pokok durian ni boleh didiami. Kalau lah pokok tu kan terlalu, memang hidup pun hidup kan. Kadang-kadang pokok pun tak tahan, pokok pun mati tuan-puan . Racun terlalu banyak. Kena seimbang tuan-puan . Racun kena seimbang kan. Dia ada sukatan-sukatan je yang perlu kita follow lah kan. At least kalau kita tak pakai sukatan tuan-puan kan, kita dah biasa dah mula menyukat kan. Lama-lama kita dah terbiasa tuan-puan . Kita dah terbiasa dengan berapa, yang ni berapa kan. Yang ni tak terlalu lebih ke kan. Yang ni tak terlalu kurang. Kalau terlebih tuan-puan kan, pokok pun akan mati tuan-puan. Pokok pun boleh mati akibat racun berlebihan. Tetapi kalau tak ada semua, tak ada apa, lestari itu tak ada tuan-puan, tak ada kehidupan pada pokok durian. Padahal pokok durian tu adalah kelestarian tuan-puan. Saya suka tanam durian sebab apa tuan-puan? Kalau saya, fikiran saya lah tuan-puan dengan sawit kan. Sawit ni macam satu, dia import daripada Afrika tuan-puan . Dulu punya cerita kan. Lagi satu, saya tengok sawit ni macam tak berapa, walaupun kerja dia senang kan, tapi senang-senang pun buah dia besar tuan-puan . Itu pun nak cantas pun payah tuan-puan kan. Saya bukan nak condemn sawit lah, tapi saya tak ada nampak kehidupan. Saya nak cakap tentang kehidupan tuan-puan kan, tentang kehidupan tu kan, hutan tu kan. Kalau lah sawit kan, kita pun anti monyet kan. Monyet pun akan menyerang kan. Dia akan serang pokok durian ni, menjatuhkan dia, mengkhianati kita kan, dengan menjatuhkan. Ini kalau monyet datang, dia akan habiskan semua ni kan. Orang kampung tu pun dah banyak, ramai orang dah kena dengan monyet kan. Tapi tuan-puan kan, monyet memang macam tu tuan-puan. Monyet lah tuan-puan. Tapi kalau kita fikir kan, tu kan, sekarang gunung pun ditarah kan, manusia menarah gunung ganang kan. Tapi kita sanggup ke tengok sekarang ni manusia rakus kan, gunung pun dia tarah kan. Contoh gunung ni, bukit ni kan, dia tarah. Kalau dia buat sawit tuan-puan, rasa macam tak berapa kena lah tuan-puan. Benda yang sesuatu yang tidak bernilai ni ditanam dengan sawit kan. Lagi satu tuan-puan, sawit ni berapa generasi tuan-puan? Yang ni tuan-puan, pokok durian ni berapa generasi boleh pergi tuan-puan? Kita masih lagi ada pokok-pokok yang kita fikir mungkin 100 tahun, mungkin 80 tahun kan. Itu peninggalan ada berapa generasi tuan-puan? Ada ke pokok sawit 80 tahun tuan-puan? Ada ke pokok sawit beratus tahun tuan-puan? Padahal durian ni makin lama makin sedap tuan-puan. Walaupun durian kampung kan tuan-puan, kalau kita olah sikit dengan baja, memula je tak sedap tuan-puan. Pokok kampung kan, contohlah pokok kampung yang tak sedap lah. Ada pokok kampung yang sedap tuan-puan. Ni duri hitam pun daripada pokok kampung, daripada asalnya. Cuma orang ambil cantumannya lah. Kemudian tuan-puan, kita boleh olah kan, daripada pokok kampung tu kita olah baja kan, teknik siraman baja kan. Sekarang ni dengan banyak kan sulfurnya kan, dengan apa ni kan, sulfur menyedapkan kan. Banyak kimia-kimia yang kita
gunakan manfaat kepada ilmu tuan-puan kan. Dan kita boleh buat durian tu kesep ke, biji dia kesep ke, kita nak durian tu manis ke, kita nak durian tu pahit ke, baja apa yang kita guna tuan-puan kan. Tuan-puan, kalau lah sawit kan tuan-puan kan, sawit kita boleh buat generasi, kita tu boleh tuai minyak sawit generasi apa, banyakkan buah sawit ke, banyakkan dia punya minyak ke apa kan. Tapi tuan-puan, akhirnya tuan-puan, kita macam identiti Malaysia ni tuan-puan, dia identiti durian tuan-puan. Ada ke sawit tuan-puan? Sawit naik kapal terbang tuan-puan? Ada ke sawit naik kapal terbang? Adakah disebabkan sawit kan 4x4 tu bukan main laju lagi kan, dia konvoi ke Singapura, ke 4x4 warna putih tu kan, yang bawa durian tu kan, berkonvoi ke Singapura demi masa dia nak ni kan, dia bukan main laju lagi, bawa dekat highway kan. Itu ada, saya tengok ada yang dah kena saman tuan-puan. Ada ke tuan-puan sawit kan? Dan durian ni kan, dia apa ni, jenama negara kita, walaupun Thailand, walaupun Indonesia, dan walaupun Vietnam, walaupun China kan, tanam durian kan. Tapi orang secara keseluruhannya tuan-puan kan, dari segi tanah ke apa kan, Malaysia masih lagi mempunyai potensi yang besar tuan-puan. Walaupun teknologi telah pergi ke Thailand tuan-puan. Baru-baru ni apa yang terjadi tuan-puan? Buah Thailand masuk ke Malaysia tuan-puan. Itu kejujuran Kalau kita tanya pada tuan kedai akan cakap ini apa Tasik punya, durian Tasik punya, ini durian Raub punya, ini durian apa punya kan, Malaysia punya kan. Thailand tuan-puan, yang petik ni Thailand kan, tapi mungkin orang kita pun dah ikut teknologi diorang kan. Kita nak buat nak seimbangkan bekalan kan dengan memetik durian. Tapi ramai, majoriti orang Malaysia, penanam Malaysia masih lagi menunggu kan, dia rekah ni, dia jatuh ni, bila lagi tuan-puan seminggu lagi tak tuan-puan, tak ada rekahan tuan-puan. Nampak macam ni dia ada ni kan, tapi dia masih lagi tak ada rekahan tuan-puan kan. Dia saya tanya ChatGPT, dia kata ada kekuningan, dia belum ada kuning lagi sikit, dia dah mula coklat. Itu tuan-puan, sekarang ni durian jatuh sebab banyak lambakan satu, dan banyak durian diimport. Diimport daripada Thailand tuan-puan. Kemudian tuan-puan, apa tuan-puan sakit kan, Allah, sakit, makin pening kepala ke apa kan, makan durian sakit kan, tuan-puan. Disebabkan daripada Thailand kan. Dari segi kita ni Jabatan Pertanian ni, dia MyGap tu kan, saya tak dapat MyGap lagi tuan-puan saya nak cerita lah, nak dapat MyGap tu pun susah lagi tuan-puan. Dia kena cek racun, tengok racun apa yang kita guna kan. MyGap apa ni, Jabatan Pertanian lah. Kita nak, kalau nak mohon, baru belajar live ni. Ya betul ni, saya baru belajar live. Apa lagi? Ada orang ni ke? Komen ke kat atas? Guna baja folia apa? Folia tuan-puan, saya ni tak ada duit tuan-puan. Jadi saya guna folia MKP kan. MKP tu pun murah tuan-puan. MKP folia ni tuan-puan, ada folia apa, tergantung apa, ada yang baja kan, ada yang kita target dia nak keluarkan bunga tuan-puan ni ada kelulut yang tuan-puan, kelulut. Tak jadi lah, dia jadi ni kot, dia jadi tunas.
Saya nak dia jadi ni. Mata bunga. Untuk standby ni. Orang kata diorang standby bulan 9. Saya nak standby sekarang sebab target saya setahun 2 kali. Diorang mungkin bulan 9 setahun lebih. Setahun 6 bulan 2 kali. Folia tuan-puan, folia kalau tuan-puan ada duit belilah Fastgrow ke apa kan. Tapi saya tak ada duit. Disebabkan saya tak ada duit, saya guna folia. Ada macam amino acid kan, amino acid. Akhirnya tuan-puan, kalau tuan-puan tahu apa yang pokok perlukan, tuan-puan tak beli yang Fastgrow kan. Tapi Fastgrow tu dia dah contoh Fastgrow kan, dia dah ada dia punya ni kan, dia punya penyelidikan ke apa semua apa yang dia perlukan. Tapi kalau kita nak cut cost, nak lagi time ni durian jatuh harga kan. Tuan-puan kena ni cut cost. Kena tahu apa yang sebenarnya pokok tu perlukan. Macam saya pokok perlukan yang acid, amino acid, fulvic acid, humic acid. Ada yang jenis folia, trichoderma ke, ada yang jenis butiran, ada jenis folia. Kalau jenis folia ni yang acid je lah saya guna kan. Saya tak pergi kepada jenama tuan-puan. Tak betul tu. Sofian Osman. Tak betul tu. Alamak, saya baca betul ke? Tak betul tu kan. Tuan Sofian Osman, kena banyak sedekah. Berapa pokok berbuah bos? Satu pokok je tuan Yoyo. Saya cakap banyak tapi saya tak tengok komen tuan-puan kan. Bila saya tak tengok komen, saya tak tahu yang betul tu sebab apa yang saya tak betul kan. Sebab banyak sangat saya cakap. Aduh. Dia kena durian tu kena lurus atas kepala baru modal keluar. Saya tak faham tuan. Ali Kawa. Saya tak faham tuan. Guru jangan marah guru. Bos M. Biasalah tu, abaikan je. Amira. Dah ada mata ketam. Itulah patut kena belajar lagi cara bercakap. Yang tak suka jangan ganggu live, berambus bangsat. Weh, tuan-puan Oh, ada yang backup saya kan. Saya ni jenis yang hard bird kan. Cakap tak ada fakta. Sofian Osman. Apa yang saya cakap salah Tentang apa yang saya cakap tuan-tuan? Tuan-puan, saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya kan tuan-puan kan. Kadang-kadang tuan-puan kan, kita ni kan bukan nak perasan pandai lah, tapi kita ni pandai. Tapi orang, bila kita jumpa orang yang tak pandai ni tuan-puan kan, orang lain cakap bodoh. Tapi saya cakap tak pandai. Dia jadi apa tuan-puan? Dia jadi trigger sekejap kan. Saya trigger sekejap kan. Tak apalah tuan-puan kan. Tapi tuan-puan, orang tengok result tuan-puan. Orang tengok result. Tak apalah tuan-puan. Tuan-puan banyak pokok durian yang tuan-puan pakar, tuan-puan buatlah live kan tuan-puan. Buat live. Kadang-kadang Sifu kan. Sifu kalau datang dekat live saya, dia akan support kan tuan-puan Dia akan support. Dan saya tahulah, saya juga ada Sifu yang saya kenal daripada TikTok kan. Saya panggil dia Sifu kan, walaupun baru kenal. Sebab dia pun dalam kan, dalam bidang durian tuan-puan bidang durian. Saya pun bukan full time tuan-puan. Tapi orang tengok result tuan-puan. Yang ramai-ramai kat 180 ni, diorang bukan nak dengar saya cakap tuan-puan. Kalau saya tunjuk muka saya kan, view akan jatuh. Tuan-puan tengok Tuan-puan tengok muka saya kan, view akan jatuh.
You akan jatuh tuan-tuan. Belum lagi besar kepala saya tuan-tuan maknanya untuk saya target dia lebih besar daripada kepala saya. Yang ni pula buah susulan tuan-tuan. Buah susulan. Tapi yang ni macam boleh ada potensi tuan-tuan kalau dia lambat gugur tuan-tuan kan. Dia ada potensi tapi dia sengit sikit tuan-tuan. Dia macam tak 100% lah, tak, bukan grade A lah apa. Alah kalau makar tu orang kata kan nak 80 tu boleh dapat lah, tapi kalau nak dapat 90 tu dah tak boleh dah tuan-tuan sebab dia sengit kan tuan-tuan dia sengit belah sini mungkin kurang lah tuan-tuan tuan-tuan mungkin yang tu dia dah pakar tuan-tuan saya pun tak berapa pakar tuan-puan, tapi tuan-puan tuan-puan carilah pekebun yang umur yang muda-muda ada tuan-puan. Ramai yang muda tuan-puan, ramai. Saya tak nafikan, ada yang 20 tahun pun ada kan yang tanam durian tuan-puan kan. Makin ramai pula. Saya tunjuk muka makin ramai pula. Ni. Kita nak cerita kan. Makin ramai tuan-puan kan. Ada lah anak muda kan. Ada 1,000 orang tak anak muda yang tanam durian? Ada 1,000 orang tak? Ada 1,000 orang tak? Tapi tuan-puan yang saya kesian kan. Yang kesian kan. Orang yang pencen tuan-puan. Orang yang pencen dia tanam dia pencen tau, dia tanam durian. Lepas tu dia hilang duit. Modal dia banyak hilang duit. Itu yang saya kesian kan. Saya buat konten tuan-puan. Kalau tuan-puan kan di kalangan yang berusia kan, saya kongsikan apa yang perlu, apa yang pokok perlu kan. Saya kongsikan kan supaya saya pun ada niat tuan-puan. Niat supaya apa tuan-puan, supaya orang yang berpencen ni yang gunakan duit untuk durian ni kan, dia beli tanah. Beli tanah dia berapa tanah sekarang tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan boleh cari yang tanah orang jual yang dah putus asa dengan durian kan, dia jual murah-murah kan, tuan ambil lah tuan-puan kan. Tapi tanah tetap akan naik harga tuan-puan. Tanam durian ni memerlukan tanah tuan-puan. Benda tu modal tuan-puan. Durian belum jatuh lagi tuan-puan, dah kena keluar modal beratus ribu tuan-puan. Itu kalau tanah banyak lah. Saya ni muda tuan-puan. Saya nak kata saya ni kaya, saya tak kaya tuan-puan. Saya miskin tuan-puan. Tapi saya tanam durian tuan-puan. Dan saya pun berhajat untuk membeli tanah tuan-puan. Saya pun nak kembangkan saya punya ni. Sebab apa tuan-puan? Sebab saya masih muda lagi tuan-puan. Saya masih muda lagi kan. Walau apa ni, maknanya banyak lagi masa. Kalau tuan-puan kecam saya kan, tak betul tu. Saya pun tak tahu mana satu yang betul, tak betul kan. Tuan-puan cakap lah tak betul. Yang ni ini macam ni, tak betul macam ni. Boleh saya ni, tapi tuan-puan kecam-kecam saya kan. Padahal saya kita ni tuan-puan kan, durian ni menyatukan, bukan kita kecam kan. Dia menyatukan bangsa tuan-puan. Ada Cina, India pun tanam durian tuan-puan yang jadi sifu Cina lah tuan-puan tapi yang asalnya kan macam musangking daripada pokok asal dia dah. Durian kunyit kan tuan-puan. Durian kunyit apa? Kunyit apa? Raja kunyit lah tuan-puan. Raja kunyit daripada Sion Raja kunyit lah. Jadi dijenamakan sebagai musangking. Raja kunyit Kelantan tuan-puan Kelantan berbelagu musang lebih kurang macam tu lah tuan-puan sebab orang pergi yang berita tu dia pergi Gua Musang kan. Yang 5 adik-beradik tu dia jatuhkan harga. Saya rasa sebab diorang jatuhkan harga, semua jatuhkan harga. Lepas tu durian, saya rasa kan yang cakap tak betul tu durian Thailand. Tapi kalau yang marah tu kemungkinan besar penjual durian tu. Dia marah juga dekat durian, grup penanam durian kan. Saya share kan pasal antara faktor durian jatuh tu kan adalah disebabkan lambakan durian Thailand. Saya cakap tu
bukan saya cakap, orang lain pun cakap kan. Sifu-sifu durian pun cakap kan. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita orang ni penanam durian ni tuan-puan, kita memerlukan pentingan kualiti juga tuan-puan. Kalau diimportnya durian Thailand kan, durian Thailand bukannya teknologi diorang advance tuan-puan, tapi kita risau ada penyakit-penyakit lain yang akan berlaku. Kita nak murah tapi kita dapat penyakit, macam mana tuan-puan? Itu sebab saya tak setuju racun berlebihan demi untuk pokok hasil yang bagus. Itu yang jadi pada Thailand tuan-puan. Itu yang terjadi pada Thailand. Hijau, buah hijau apa semua kan. Tapi kan, dia telah meracuni. Kita makan rasa macam tak sihat. Tuan-puan tak pernah jumpa pun durian Thailand kat sini. Okey, Simba bagus. Tak jumpa tak apa tuan-puan Tak apa. Lagipun bukan saya cakap tuan-puan, sifu durian cakap. Ada yang cakap tu Muhammad Syafi'i kan, Muhammad Syafi'i. Saya ada share dekat grup penanam durian. Bila saya share dekat grup cantuman durian tuan-puan kan, grup cantuman durian, diorang admin tu tak post saya punya, dia reject saya punya post. Mungkin admin tu pun macam tuan lah, berfikiran yang lambakan durian adalah bukan faktor, bukan buah Thailand. Tapi kalau tuan-puan tengok sifu-sifu kan, Muhammad Syafi'i dekat Facebook kan, dia dapat info sini daripada driver yang bawa durian Thailand ke Malaysia tuan-puan. Tuan-puan, lepas tu mungkin kalau tuan-puan tak nampak, mungkin dia campur ke kan. Terpulang kepada tuan-puan, kalau tuan-puan tak nak terima, tapi saya cakap juga. Saya tetap cakap tuan-puan. Bakpo kena ikat. Sebab saya tak ada kat sini tuan-puan. Saya tak ada kat sini. Saya sementara saja kat sini. Kalau saya ikat, saya nak menghargai durian. Jawapan lain adalah saya nak menghargai durian, walaupun dia depan mata ini pun. Depan mata je pun. Paras-paras. Paras-paras baru tak? Bolehlah paras baru. Kalau bawah sangat kan, maintenance susah tuan-puan. Lagipun kalau dahan bawah sangat-sangat ni, dia lambat juga katanya. Lambat, yang bawah-bawah ni lambat. Tapi kalau ikut pengalaman dan ilmu seseorang tuan-puan kan, kalau dia sifu pun bawa dekat bawah pun baby, dia kata baby boleh ambil buah kan. Baby boleh ambil buah. Tapi saya tak berminat nak bawa-bawa sebab saya pun ada masalah kambing tuan-puan. Saya ada masalah kambing. Itu reban yang baru buat. Belakang tu pun dah reban yang lama lah. Belakang tu reban yang lama. Yang ni baru. Tuan-puan. So saya tak buat lah bawah-bawah ni. Dulu memang awal-awal dulu memang nak target buah bawah. Tapi maintenance susah lah tuan-puan. Kambing semua. So paras-paras ni, paras-paras saya nak panjat. Paras-paras saya nak senang panjat. Kelulut tuan-tuan. Kelulut. Paras-paras saya nak senang nak panjat tuan-puan. Saya nak panjat, saya perlukan daun bawal ni lah. Kadang-kadang saya kalau tak ada orang komen ni, rasa sunyi juga kan. Tapi bila ada komen ni macam tak fokus lah. Tak pernah jumpa pun dia. Ni dah baca. Akhirat zaman semua bayar cash. Pasal apa tu? Pasal apa? Semua ada ujian di dunia. Betul-betul. Allah tu nak tunjuk sebelum-sebelum ni semua jual harga pergi haji balik hari. COO of Simba. Allah tu nak tunjuk sebelum-sebelum ni semua jual harga pergi haji balik hari. Maknanya harga terlalu banyak, terlalu tinggi kan. Mungkin juga tuan-puan. Tapi sebenarnya tuan-puan kan, semua fitrah kan, saya nak beritahu lah, semua orang fitrah. Fitrah nak gaji yang tinggi kan. Begitu juga penanam durian. Kalau dia dapatan hasil yang tinggi, itu semua berbayar tuan-puan. Semua berbayar. Modal semua berbayar kan.
Saya tanam durian pun dengan darah ni. Dengan darah. Menitik darah ni. Bukan saja pelur, menitik darah pun pelur, menitik ni. Fitrah tuan. CEO of Simba. Awak nak jadi CEO pun. Simba tu singa awak nak jadi singa sebab apa? Sebab apa kan? Menguasai kan. Menjadi raja kan. Raja. Semua orang fitrah tuan-puan. Tuan pun nak jadi CEO kan. Gaji CEO pun tinggi-tinggi kan. Semua orang fitrah tuan-puan. Semua tuan fitrah nak gaji yang lebih tinggi. Jadi kalau pendapatan petani tu naik disebabkan dia usaha kan. Dia bukan cuit duit orang tuan-puan. Dia bukan cuit duit orang tuan-puan. Dia usaha tuan-puan dengan titik pelur. Tuan-puan ni saya buat busuk tuan-puan. Penat tuan-puan. Rasa separuh mati lah buat busuk. Tapi orang Indonesia kan, sahabat-sahabat kita Indonesia dia buat busuk beramai-ramai kan. Kalau tinggi-tinggi busuk tinggi tu kan. Memang diorang boleh buat lah 2 sampai 1 ekar punya busuk kan. Tanpa pakai backhoe pun dia boleh buat kan. Tapi kita kena gunakan teknologi lah tuan-puan buat backhoe kan. Sebab saya buat busuk pun kecil pun. Ni pokok ni tak ada busuk dulu kan. Saya buat sikit. Rupanya nak kena besarkan busuk ni. Sakit sakit. Sampai sekarang pun tak besar-besar. Pokok lain pun tak buat lagi busuk. Lepas tu kena perbaiki busuk yang lain-lain ni. Yang ni pun busuk juga ni. Ini pun busuk lah. Kena perbaiki. Ni bau apa? Ni bau durian ni ke? Saya ada bau sedap. Peti tinggal 10% tuan-puan. Tengok pokok lain. Kenapa kena buat busuk? Tuan Sofian Osman. Tuan Sofian Osman yang kecam saya tadi kan. Kenapalah ke orang lain? Kenapa kena buat busuk? Busuk teknologi tuan-puan kan. Nak cakap pasal busuk ni tuan-puan kan. Busuk ni pun orang dulu kecam tuan-puan. Lim Ching Ki yang buat teknologi busuk ni tuan-puan kan. Thailand pun belum buat busuk lagi masa tu kan. Tuan-puan tengoklah sekarang semua orang nak buat durian kena ada busuk tuan-puan. Kalau tuan-puan kan tengok diorang ratakan tanah kan. Lepas tu tiba-tiba ada busuk kan. Dia buat busuk kan. Tanam durian tuan-puan. Hampir 90% dia tanam durian. Ada juga saya tengok dia buat busuk tapi tanam sawit. Sekarang sawit pun dah pakai busuk tuan-puan. Saya nak cerita pasal busuk ni tuan-puan. Macam Tuan Sofian Osman kena. Sofian Osman ke yang kecam saya tadi? Berapa tahun umur pokok? 5 tahun tuan-puan. 5 tahun. Bak po kena ikat. Saya dah cakap tadi. Saya tak nak jatuh bawah. Semua ada ujian di dunia. Tuan Sofian Osman ke yang kecam saya tadi? Pasal teknologi busuk tuan-puan kan. Masa Lim Ching Ki perkenalkan 40 tahun lepas kan. Dia pun kena kecam tuan-puan. Host blog yang bangsat geng kunyit. Geng kunyit ke Raja Kunyit ke tuan? Bos M. Sekejap. Saya tak blog orang. Dia kena durian tu kena lurut atas kepala baru tolong modal. Macam mana Tuan Sofian komen tadi? Cakap tak ada fakta. Betul lah Sofian Osman yang cakap ni. Tuan Sofian Osman yang cakap tadi. Cakap tak ada fakta. Pasal apa tu kan? Tuan kecam saya kan. Saya nak cakap pasal fakta ni. Teknologi busuk. Awal-awal dulu ramai lah yang kecam. Ilmu tuan-puan, ilmu. Sebab ilmu yang baru ni orang tak tengok result lagi tuan-puan kan. Bila orang tak tengok result lagi, dia jadi dia tak percaya tuan-puan. Dia tak percaya macam orang dulu lah kalau zaman Nabi dan Rasul kan. Zaman Nabi dan Rasul, kalau orang ni tak ada sihir, dia tak ada sihir kan. Dia bukan daripada utusan daripada Tuhan. Mesti dia ada yang sesuatu yang menakjubkan kan. Orang nak sihir dulu. Orang nak tengok dulu kan.
Orang nak tengok result tuan-puan. Manusia ni perlu tengok result dulu baru dia percaya tuan-puan. Tapi sekarang ramai dah tanam durian je buat busuk. Untuk apa tuan-puan? Untuk mengelakkan penyakit akar tuan-puan. Mengelakkan penyakit akar tuan-puan. Dan yang tu pokok tu dia kaki ganda. Ada yang nak tengok pokok lain, marilah kita tengok pokok lain. Kejap tuan-puan, satu-satu tuan-puan. Satu-satu 6% lagi. Kat mana gemencir? Belum try buat dah condemn terus. Penat tuan-puan. Saya buat busuk penat. Kalau tuan-puan ni kenapa kena buat busuk? Kalau tuan-puan nak buat busuk, buat tuan-puan Tapi pokok-pokok yang akan datang pun saya tak rasa tak. Kalau busuk dah ada busuk dah ni. Saya dulu punya pokok yang tak jadi punya buat. Yang ni. Ni pun dulu mana ada busuk. Ni pun saya besarkan ni. Tak nampak kan busuk kan? Tak nampak. Tapi ni kaki ganda tuan-puan. Boleh nampak tak kaki ganda ni? Kaki ganda tuan-puan. Dia tumbuh tunas pula kat situ kan. Padahal tak dapat cahaya. Tak nampak tuan-puan. Saya buat ni sebab kambing tuan-puan. Dan pokok ni saya buat cantuman. Daun je daripada pokok ni. Sebelum dia berbuah. Ada orang cakap juga kena tunggu berbuah baru ni. Saya akan tengok result ni macam mana kan. Dia perlukan pokok yang berbuah ke ataupun pokok yang ni dulu kampung. Saya buat cantuman ni, cantuman duri hitam. Dia dulu kampung ni. Orang kata kena buat pokok yang dah berbuah. Tu buah tu kan. Tapi saya ambil masa dia belum berbuah. Saya ambil tunas ni, saya buat cantuman kat sini. 10 tempat saya buat cantuman. Mula saya buat 1-2 tak jadi. Lepas tu saya buat 10 cantuman. Ada orang nak tengok pokok lain. Pokok ni tak jadi tuan-puan, tapi ada kemungkinan tak dia jadi mata bunga? Ada tak tuan-puan? Saya nak. Ni. Yang ni. Ada kemungkinan tak ni jadi mata bunga tuan-puan? Boleh tak jadi? Saya pun tak berapa pasti lah tuan-puan. Tak nampak lah. Sekejap. Tu. Boleh tak? Saya tengok macam boleh tuan-puan. Saya kena MKP kot. Masa ni boleh MKP kot. Saya tak nak tunggu bulan 9. Kalau bulan 9 dia akan berbuah pada bila? Kan kita raya kan makin lama makin. Raya kan makin lama makin cepat kan. Raya tahun depan bulan 3 ke apa kan? Bulan 4 tak? Kalau bulan 9 jatuh raya kan. Jatuh raya pun harga pun boleh tinggi kan. Berapa ekar tuan-tuan? Saya ni tak ada duit tuan-puan.